Nama aku Pian, kerja sebagai tukang juru ukur. Juru ukur yang ditugaskan untuk mencari batu di sempadan. Walaupun kerja ni lasak, aku suka sebab dapat keluar, masuk hutan, panjat bukit dan pergi ke tempat-tempat yang orang biasa takkan sampai. Dah bertahun-tahun juga buat kerja ni, ada satu tempat yang memberikan aku pengajaran berharga supaya lebih berjaga-jaga bila masuk kawasan asing. Dan kisahnya begini. Beberapa bulan lepas, aku ambil satu kerja mengukur tanah di sebuah kawasan berbukit. Kawasan ni nak kata di pendalaman pun tak juga. Cuma jauh sedikit dari bandar dan berdekatan dengan kawasan kuari. Jadi boleh kata terpencil. Klien kami, lelaki yang berusia 40-an, kata tanah tu warisan keluarga dia. Menurut dia dah lebih 2 dekad tak disentuh langsung. Dibiarkan begitu je sejak zaman atuk dan nenek dia. Hanya baru-baru ini, keluarga dia bincang nak petakan sempadan tu dan dia sendiri mengaku kawasan tu asing bagi dia. Jadi dia upah kami untuk ukur, tandakan dan siapkan pelan. Aku terima kerja tu dengan 3 lagi orang rakan aku. Razlan, ketua kami, orangnya tenang dan jarang bercakap, tapi kalau dia bagi amaran, saya baik dengar. Azri, yang paling muda di antara kami, kuat kerja dan mengikut arahan, tetapi jenis yang penakut sikit. Bunyi ranting patah pun dia dah takut. Lokman pula, mulut tak reti diam. Jenis suka menyakat orang dan kuat bermain. Tapi di antara kami, dia yang paling lasak. Nak dijadikan cerita, tibalah masa kami mengukur tanah yang terletak di sebuah bukit dikenali sebagai Bukit Hulu Semungkis. Sekitar pukul 7 pagi, kami dah mula mendaki naik ke atas. Kawasan tanah yang kami nak petakan ni tak juga besar. Ia terletak di kawasan tinggi. Kalau kami buat cepat, hari ni boleh settle dan boleh tahan tinggi juga bukit tu masa kami naik. Tapi kami kena berhati-hati sebab tanah lembap dan licin sebab malam semalam hujan. Macam biasalah, kami akan mencari kawasan-kawasan sempadan, menentukan mana yang tinggi, mana yang rendah, memastikan koordinat dicatatkan dengan betul dan kami akan semak tempat-tempat yang sesuai untuk didirikan rumah ataupun dibangunkan, mana yang curam, mana yang berkemungkinan boleh terjadi kawasan tanah runtuh sebelum menyediakan laporan untuk diberikan kepada klien kami. Kalau kawasan tanah ni rata, selalunya tak ambil masa yang panjang. Tetapi di kawasan bukit ni, sudahlah. Tiada jalan, semak pula tu, jadi mengambil masa sedikit. Jadi kaki pun melangkah, mendaki bukit ni. Sehinggalah kami terjumpa aliran sungai kecil. Aliran air yang menandakan di atas puncak ada punca air ataupun mata air. Tetapi ia mengalir perlahan, mungkin mata air di atas ditutup. Dan disitulah semuanya bermula. Masa tu kami dah mendaki selama 3 jam. Razlan kata, kita rehat sini kejap dalam 15 minit sebelum sambung mendaki ke atas. Kami pun duduk dan berehat. Lokman kata, aku nak cuci muka kejap. Air bukit ni selalu fresh. Mana tahu jumpa harta karun kah. Sekarang juga aku pulang. Sebelum dia gelak dan melangkah mendekati saliran air sungai itu. Kami tak hiraukan sangat gelagat Lokman ni. Kami dah biasa. Biarlah dia buat apa yang dia mahu. Tidak sehingga, dia kata. Korang nampak tak apa yang aku nampak? Ini membuatkan kami berpaling melihat dia. Aku kata, apa benda? Lokman yang sedang berdiri di tengah-tengah aliran sungai, katanya, sambil jari dia menunjuk ke satu kawasan yang sedikit tersembunyi, ibarat gua kecil. Katanya lagi, dalam tu macam ada sesuatu. Razlan kata selamba, Lokman, biarkan benda tu. Jangan kacau, kita di tempat orang ni. Tapi kata-kata Razlan tu tidak diendahkan dan Lokman tetap melangkah mendekati kawasan tu. Sanggup dia basah semata-mata untuk mengambil benda tu? Razlan hanya diam. Razlan ni jenis yang tegur sekali je. Kalau tak nak dengar, pandai-pandai kau lah. Aku dan Azri melihat dengan teliti. Lokman mengeluarkan satu kotak kayu dari situ. Dia kata, kan aku dah kata, harta karun, korang tengok ni. Ini menarik perhatian aku dan Azri yang segera berdiri mendekati dia. Aku tanya, apa benda ni? Siapa punya ni? Razlan masih lagi diam tetapi memerhati. Lokman kata, okey geng, kalau dalam kotak ni belian atau permata, sekarang ni juga aku balik. Nak ukur bukit ni, kita sewa helikopter je, apa ada hal? Sambil dia tersengi-sengi. Azri tanya, biar betul kau nak buka kotak ni. Letak balik je lah.
Lokman kata, Azri, kau relax je. Lokman meletakkan kotak tu di atas sebuah batu. Dia semak dan mendapati ia berkunci. Dia ambil batu sungai dan menghentak kotak tu sehingga kuncinya pecah. Lokman kemudian memegang penutup kotak mendongak melihat kami sambil berkata, korang bersedia nak jadi kaya? Sebelum dia tunduk semula dan buka kotak tu. Saat tu, angin bertiup kencang. Daun-daun di pokok menggila ibarat ada ribut kencang. Dalam sekelip mata dan keadaan sekeliling terasa sangat sejuk walaupun cahaya matahari menyinar. Ganjil. Ini hanya berlaku dalam 10 ataupun 15 saat macam tu. Di dalam kotak tu pula tak ada emas, tak ada belian ataupun permata seperti yang diharapkan Lokman. Tapi ada satu benda pelik dan ganjil. Satu helaian rambut yang dibalut di dalam kain berwarna kuning. Lokman ambil benda tu dan kata, ini Ija, aku ingat ada harta karun. Rupanya kotak sampah. Dia buang benda tu ke aliran sungai dan ia hanyut ke bawah bukit. Aku, Azri dan Razlan tahu ada sesuatu yang tak kena. Sementara Lokman berkumat kamit, mulutnya membebel, tak puas hati. Razlan, ketua kami, kata, Lokman, kotak tu macam bukan kotak biasa. Macam ia sengaja disembunyikan. Yang kau buka kenapa? Lokman kata, alah relax lah Cip. Ini kotak hanyut entah dari mana. 15 minit menjadi 30 minit gara-gara si Lokman. Kami teruskan perjalanan dan di sepanjang perjalanan kami petakan mana yang patut. Di sinilah keadaan bertukar menyeramkan. Kaki melangkah, satu persatu mendaki, menebas semak samun untuk membina jalan naik ke atas. Razlan di depan, Azri di belakang dia, aku di belakang Azri dan Lokman paling belakang. Tiba-tiba, langkah Razlan terhenti. Sebelum dia berpaling melihat kami, meletakkan jari di bibir dia menyuruh kami diam. Kami bertiga melihat Razlan kebingungan. Tidak sehingga sayup-sayup kedengaran bunyi seseorang bersiul. Siulan tu ibarat berlagu dan bernada. Bukan datang dari burung, siulan ini ganjil. Ibarat ada orang di situ. Tapi tak mungkin. Di atas bukit begini, mana ada orang selain kami. Razlan bagi isyarat suruh kami duduk sementara menunggu siulan tu berhenti. Waktu ni sempat lagi Lokman berbisik, katanya, siapa tu? Kanibal kah? Macam di Amazon? Kami hanya diam sementara Lokman masih lagi bergurau. Semakin bunyi siulan tu mendayu-dayu, semakin seram kami rasa. Dan adalah dalam 5 minit selepas tu, siulan tu berhenti. Tak berkata apa-apa, Razlan kata, walau apa pun jadi, kita kena keras. Korang jangan panik, kita teruskan kerja. Azri yang paling penakut di antara kami, aku nampak kaki dia menggeletar. Entah kenapa, waktu tu terasa tegang. Daki punya daki. Akhirnya kami tiba di satu kawasan rata, sesuai untuk kami berehat. Tidak beberapa jauh dari situ, ada satu batu besar. Razlan kata, okey, kita rehat lagi di sini dalam 15 minit. Kita naik lagi. Sedar tak sedar, kami terlelap. Adalah dalam 10 minit macam tu, aku buka mata dan tengok keadaan sekeliling. Azri dan Lokman dah tertidur. Cuma Razlan je yang sedang duduk, masih lagi bangun. Selalunya, Razlan memang tak tidur. Dia akan bangun dan jaga kami yang sedang tidur. Itulah aku respect juga dengan dia ni. Itulah kenapa dia ketua kami. Aku tengok dia dan Razlan kata, dah bangun? Bagus. Cuba kau tengok di atas batu tu. Aku yang masih lagi separuh tidur, gosok mata dan melihat ke arah tempat Razlan tunjuk di atas sebuah batu. Gila, punyalah aku terkejut. Di atas batu tu, seorang wanita tua mencangkung bajunya kelabu lusuh koyak rabak. Rambut dia panjang kerinting dan yang paling menyeramkan, dia melihat Lokman yang sedang tidur dengan pandangan yang tajam. Wajah dia nampak marah tapi hanya memerhati. Hampir sahaja aku lari dari situ, tapi badan aku keras. Razlan kata lagi. Dah 10 minit dia duduk mencangkung di atas batu tu, tengok Lokman dari tadi. Tak tahu apa yang dia mahu. Dia dari mana? Tapi dia bukan dari alam ini. Tidak semena-mena wanita tu hilang begitu sahaja. Aku berpaling melihat Razlan dan tanya, apa? Siapa tu? Razlan hanya diam sebelum kata, itulah. Buka lagi kotak sembarangan di hutan kan, Lokman? Kau pura-pura tidur kan? Aku tahu kau nampak. Lokman segera bangun dan panik, katanya, uish, apa benda tu Razlan? Ya,
Aku nampak dia bertenggek di atas batu tu tapi tak berani nak bangun. Aku buka mata sedikit asal nampak bayangan dia melihat aku sedang tidur. Tapi siapa perempuan tu Razlan hanya diam sebelum berkata, benda ni boleh siap hari ni. Korang kejutkan si Azri tu, tapi jangan bagi tahu dia. Kalau tak, sekarang ni juga dia turun. Kita settlekan kerja ni hari ni, esok kita tak payah lagi datang. Aku dan Lokman masih lagi terkejut, sementara Razlan masih lagi steady. Kami kejutkan Azri, nasiblah dia tak nampak. Kalau tak, confirm dia berlari turun ke bawah. Jadi kami kelang kabut siapkan kerja dan sekitar pukul 5 kami turun dari bukit. Di dalam perjalanan, Razlan menghubungi klien supaya datang untuk kami serahkan laporan hasil pemetaan. Turun je dari bukit tu kami semua tak cakap banyak. Bila tiba ke bawah, kami jumpa klien tu di depan kenderaan pacuan 4 roda dia. Dia pun tengah tunggu kami turun. Dari jauh lagi dia tersenyum, nampak lega. Bila kami mendekati dia, klien tu kata, terima kasih banyak ya semua. Macam mana di atas sana jumpa benda-benda yang pelik kah? Tanya dia sambil mengambil dokumen yang diberikan oleh Razlan. Kami semua berpandangan. Razlan selamba jawab, tak ada apalah, semuanya lancar. Klien tu pun angguk. Masa dia buka fail dan belek pelan-pelan, dia mula bercerita. Katanya, arwah atuk dia pernah pesan supaya jangan kacau kawasan hujung tanah tu. Kononnya dulu ada sesuatu yang keluarga dia simpan di situ. Tak tahulah, dengar-dengar cerita saka keluarga. Atau aku siap kata pernah kurung benda tu dalam satu kotak. Tapi aku dan adik-beradik tak percaya benda karut-karut macam tu. Sambil dia ketawa kecil. Kita kan macam tu. Rupa-rupanya kotak tu menyimpan saka keluarga mereka. Selepas dia mengucapkan terima kasih, dia masuk ke dalam kereta dan bergerak pulang. Tapi waktu ini berlaku lagi satu kejadian yang disaksikan oleh kami semua. Saat kenderaan dia lalu di depan kami, duduk di kerusi belakang wanita tua yang kami nampak di atas batu tu. Wanita tua yang kami agak keluar dari kotak tu. Hanya duduk tegak memandang ke depan mengikut klien kami pulang. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya dia kembali bersama keluarga dia. Dan ini semua angkara Lokman.